Okay guys, hari ni aku nak ajar cara nak panggil ketam cara kita seru dia datang dekat. Mula kita ambil seekor ikan. Next kita potong kita akan bagi dua. Lepas tu kita akan potong setiap badan dia supaya darah semua terkeluar. Ni memang cara yang paling berkesan lah kalau nak panggil ketam. Nampak darah semua terkeluar. Tu bahagian belakang pun kita potong. Memang nak keluarkan bau dia, bau yang kuat. Kalau kau tengok aku potong setiap bahagian kalau aku tak potong, nak keluarkan bau dia agak lambat dalam air. So kita potong setiap bahagian. Lepas potong, kita campak dalam air. Nampak? Air sekarang baru nak naik. Aku akan campak dalam air dua ekor dua ketul ni aku akan campak dalam air. Wah, ada ikan ikan apa tu? Todak ikan buntal ke bukan? Tak aku akan campak dalam air. Aku campak paling dekat dengan aku supaya lagi dekat ketam tu datang kat aku. Tak ni. Satu. Oh. Bagi dia jatuh lo, baru kita pasang jaring kita. Sekarang ni aku nak pasang aku punya umpan. Ada guys. Ush, ketam bunga lagi. Apa tu? Mantap guys. Oh, ketam bunga mendarat. Ketam bunga mendarat. Ada dua ekor. Nak terlepas. Dua ekor Ni bapak dengan anak ke mak dengan anak, kita tengok. Oh, bapak dengan anak dia. Bapak dengan anak dia tengah main-main dekat tepi-tepi ni. Main jalan-jalan mungkin. Setakat ni mak dia tak dapat lagi. Kita try cari mak dia. Tak apa, kita cari bapak dengan anak dia dulu. Tapi selalunya betina susah sikit nak cari. Mak-mak susah nak cari dekat tepi-tepi ni. Selalu yang aku nampak jantan-jantan ada lah. Memang senang nak dapat. Jap. Tapi saiz boleh tahan Saiz memang buat lauk ni. Jap. Padu fresh. Ketam fresh. Tajam suit. Okay guys, hampir meloloskan jaring daripada ketam. Mantap. Oh, ketam bunga, ketam jantan saiz padu. Seekor lagi anak dia pula. Oh, anak dia senang sikit nak buka.
Ni ketam. Oh, anak betina Maksudnya anak perempuan dengan bapa dia tengah jalan-jalan, tengah cari makan.